Satu reformasi institusi yang amat signifikan kini sedang dibentuk dalam sistem perundangan negara kita. Tumpuannya adalah pada satu perkara, pemisahan peranan peguam negara daripada pendakwa raya. Ini bukan sekadar perubahan biasa, tetapi satu langkah kritikal yang bakal memberi kesan yang mendalam terhadap lanskap keadilan di Malaysia. Jadi, apakah sebenarnya maksud reformasi ini? Secara ringkasnya, ia adalah untuk memisahkan dengan jelas peranan penasihat undang-undang tertinggi kerajaan daripada kuasa mutlak untuk mendakwa kes-kes jenayah. Matlamatnya, untuk mewujudkan satu sempadan yang tegas, satu garisan yang tidak boleh dilangkaui antara cabang eksekutif dan kuasa pendakwaan, semuanya demi ketelusan dan kebertanggungjawab. Tapi kita perlu tanya, mengapa langkah ini dianggap begitu mustahak untuk sistem perundangan kita di Malaysia? Mengapa sekarang? Jawapannya sebenarnya terletak pada struktur kuasa yang ada pada hari ini dan risiko-risiko yang wujud di dalamnya. Mari kita kupas isu ini dengan lebih mendalam. Baiklah, struktur semasa meletakkan dua kuasa yang amat besar ini di bawah satu individu sahaja. Dan di sinilah letaknya punca utama masalah yang ingin ditangani oleh reformasi yang dicadangkan ini. Untuk kita faham isu ini dengan lebih baik, kita perlu bezakan kedua-dua peranan ini. Di satu pihak, peguam negara ialah penasihat undang-undang utama kepada kerajaan. Tugasnya adalah untuk memberi nasihat kepada Perdana Menteri dan barisan Kabinet. Di pihak yang satu lagi pula, individu yang sama juga ialah pendakwa raya yang memegang kuasa mutlak untuk memulakan, menjalankan ataupun menghentikan sebarang prosiding jenayah. Jelas sekali, ini adalah dua fungsi yang sangat berbeza, tetapi kini digabungkan di bawah satu jawatan. Struktur dui peranan inilah yang membawa kita kepada satu masalah yang paling teras, iaitu konflik kepentingan. Isu ini, jika tidak ditangani, berpotensi besar untuk menjejaskan integriti dan kebebasan sistem keadilan negara kita. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana penggabungan ini boleh menjadi satu isu yang besar? Jawapannya terletak pada potensi wujudnya pengaruh politik terhadap keputusan-keputusan pendakwaan. Gabungan ini mewujudkan satu risiko, sama ada risiko sebenar ataupun hanya pada persepsi orang ramai bahawa pertimbangan politik boleh mengatasi pertimbangan keadilan. Konflik kepentingan. Dua perkataan ini adalah asas kepada mengapa reformasi ini perlu. Ia berujuk kepada satu situasi di mana tanggungjawab profesional seseorang kepada kerajaan bercanggah dengan kewajipannya untuk membuat keputusan pendakwaan secara bebas, adil dan saksama. Cuba kita bayangkan senario ini. Sebagai peguam negara, individu tersebut wajib melindungi kepentingan undang-undang kerajaan. Tetapi sebagai pendakwa raya, beliau juga wajib bertindak secara bebas tanpa memihak kepada sesiapa. Jadi apa yang berlaku apabila sesuatu kes jenayah melibatkan ahli-ahli kerajaan atau kepentingan politik yang besar? Di sini, wujudnya satu risiko yang amat jelas. Keputusan untuk mendakwa ataupun tidak boleh dipengaruhi atau setidak-tidaknya dilihat dipengaruhi oleh kedudukannya sebagai penasihat utama kepada kerajaan itu sendiri. Jadi, penyelesaian yang dikemukakan untuk menangani konflik ini adalah sangat jelas dan bersifat struktural, pemisahan penuh kedua-dua jawatan ini. Melalui pemisahan ini, fungsi setiap jawatan akan menjadi lebih jelas dan terfokus. Peguam negara akan kekal sebagai penasihat undang-undang eksklusif kepada kerajaan, menumpukan perhatian kepada hal ehwal sivil dan penggubalan undang-undang. Pada masa yang sama, jawatan pendakwa raya pula akan menjadi sebuah pejabat yang bebas, yang bertanggungjawab sepenuhnya ke atas semua pendakwaan jenayah. Langkah ini direka khas untuk memutuskan sebarang pertalian antara keputusan pendakwaan dengan pengaruh politik eksekutif, dan ini secara langsung akan mengurangkan risiko konflik kepentingan dengan amat signifikan. Sekarang, mari kita lihat apakah matlamat utama di sebalik reformasi besar ini. Sebenarnya, terdapat 3 objektif penting yang ingin dicapai. Pertama, untuk meningkatkan ketelusan dan accountability. Ini adalah untuk memastikan setiap keputusan pendakwaan dibuat secara objektif, hanya berdasarkan bukti yang ada, tanpa sebarang tekanan politik. Kedua, untuk mengukuhkan keyakinan orang awam terhadap sistem keadilan kita. Amat penting untuk proses pendakwaan bukan sahaja adil, tetapi juga dilihat adil dan bebas daripada sebarang pengaruh. Dan yang ketiga, untuk menyelaraskan struktur perundangan Malaysia dengan amalan terbaik di peringkat antarabangsa demi memelihara integriti institusi keadilan kita. Reformasi ini bukan lagi sekadar satu cadangan atau perbincangan. Ia telah beralih kepada satu komitmen rasmi kerajaan dan perjalanan ke arah pelaksanaannya kini mempunyai garis masa yang jelas. Secara rasminya, Kerajaan Madani telah pun bersetuju untuk melaksanakan pemisahan penuh kedua-dua jawatan ini. Ini adalah satu langkah yang amat signifikan kerana ia memerlukan pindahan kepada perlembagaan persekutuan itu sendiri yang menandakan satu perubahan struktur yang kekal dan mendalam dalam sistem kita.
Garis masa pelaksanaannya juga telah ditetapkan. Selepas persetujuan dicapai di peringkat kerajaan, satu rang undang-undang untuk meminda perlembagaan akan dirangka dan dibentangkan di Parlimen. Sasaran waktu untuk pembentangan ini adalah pada tahun 2026. Ini adalah langkah perundangan yang paling kritikal untuk merealisasikan pemisahan kuasa ini. Pada dasarnya, keseluruhan usaha reformasi ini tertumpuk kepada satu prinsip asas yang tidak boleh dikompromi untuk menjamin kebebasan institusi pendakwaan daripada sebarang bentuk pengaruh politik. Tujuannya adalah untuk memastikan keadilan dapat ditadbir dengan saksama tanpa rasa takut atau pilih kasih. Persoalan yang kekal untuk kita semua fikirkan adalah sejauh manakah reformasi ini akan benar-benar berjaya memulihkan dan mengukuhkan kembali keyakinan rakyat terhadap sistem keadilan negara. Pelaksanaannya kelak akan menjadi ujian sebenar terhadap komitmen kita sebagai sebuah negara terhadap prinsip kedaulatan undang-undang.